Dia nak cerot, dia nak cerot. Sebabkan tadi aku dah sell, so FOMC ni aku buy. Kau buy? Sebab tadi PPI menang 600 pip, sell. FOMC aku buy. Okay, Sifu? Bye. Awak? Tengah ready nak MC ni. Awak dah masuk sel lu? Ay, Pak Long dah floating lu. Awak? Lot 0.1. Awak dah masuk sel lu, siap-siap. Okay. Ini team sel. Hello? Buy now. Goal by now. Di team sel, sel dah masuk. Barang in. Barang in. Oi. Dah nak FOMC ni. Satu minit lagi. Dah running Info dah running. Berita terkini 20 seconds pada pukul 1.59 pagi. Kawan-kawan saya sedang trade dan berlawan sama ada buy atau sell. Siapa yang akan menang? Stay tune. Belum. Dia nak cerot, dia nak cerot. Dah cerot. Selagi kau belum MC. 60 pip. 60 pip. 60 pip. 80 pip. As Lazo say, sorry guys, go spiking, please hold. Go spiking. Oi, hold dia 90 pip. Data sorry guys, data mix. Jangan dengar. Ini semua nak menegakkan benang yang basah. Okay, stand by. Sebab apa? Dah 90 pip. Mana datang logiknya akaun perang tahan 100 pip? Tak. 90 pip. 90 pip. 90 pip. Close all eh? Sangkut. Timbai dah tidur dah. Dah withdraw dah. Kau sini tahu macam mana akaun kecil nak bertahan floating 100 pip. Lepas tu claim. Itu after news. Kesannya Team B menang 100 pip. Kau nak trade ni sama-sama? Kat Liga Wire dengan Liga di atas. Kau open di browser. Assalamualaikum. Ciao.